Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini sama buat awak outdoor gelap dapur tu dapur gelap. Okey, hari ini 21 hari masih dah sama juga, iaitu 21 hari bulan Disember 2024 Masihi bersamaan dengan 19 Januari 19 Jamadil Akhir 1446 Hijriah. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Sekarang ni pukul 6.54 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi saya selepas pada waktu isyak. Balik mana ni? Lepas pada waktu isyak saya bangun, saya mengantuk, saya terus tidur. Tapi tak semai isyak lagi lah. Lepas tegur itu sama-sama tunggu isyak, bukan mati isyak. Sebelum tunggu isyak tu kakak baca negara tidur. Bangun tiba-tiba tersedar. Tepat pada pukul 10 lah lebih kurang. Tepat pukul 10. Pukul 10 ke? Sebelum pukul 10. 5 minit dah 5 minit lagi nak pukul 10. Maknanya dah 5 ni dah 55 minit je lah lebih kurang. 9.56 minit malam. Lepas tu siap-siap tu dah ada 10 suku 10 belah. Saya betul nak pergi ke kedai Fikri seperti biasa lah. Minum malam, acara minum malam sudah sedap, aktiviti minum malam. Lepas tu sampai ke rapat dari pukul 1 kita lebih kurang baru balik. Balik pukul 1 saya pun terus ke ni. Tak ingat masa tu lepas ada buat Rio Dali tu saya pergi ke kedai Fikri dulu. Pergi ke kedai Fikri dulu sekejap. Dah pukul 7 dan boleh masuk maghrib. Bila masuk maghrib tu dah 7.10 saya balik. Saya balik. Lepas tu saya pun lepas main maghrib tu tidur mengantuk. Tak ada masuk isyak dah, maknanya dah tidur. Tertidur dah pukul 8 suku lah, lebih kurang 8 suku bangun pada 9.55 9.56. Lepas tu terus bangun pula, tersedar pula, terjaga pula pada pukul 9.55 dah. Jaga 9.55 tu 10.16 tu saya terus pergi ke kedai Fikri pula, minum petang seperti biasa, minum petang apa semua tu, minum malam, saya minum malam. Lepas tu sampai pukul 1 balik. Lepas tu bakal relax, tak tidur 3.30 baru tidur pula. Bangun pula pukul 6.50. Lepas tu muka kaki je kan, bangun 6.50. Bangun 6.50 tu makan sarapan. Lepas tu lepas suku tu jeli telefon lah. 8.3 minit tu, 8.3 minit pagi tu jadi telefon. Saya tengok miss call dia miss call, saya pun terus bersiap-siap lah dalam lapan suku tu. Saya pun terus pergi ke tempat kerja tu ada. Saya ada buat review tak? Ada buat review tak di video? Kau tak ingat tak buat review tempat kerja dia? Sudah. Tak apa. Rasa buat review pasal nanti check balik. Lepas tu sementara tunggu dia kan, saya rasa saya dah buat review. Bahawa dia sapa tu baru nak start kerja, hujan tu pakai terus. Hujan terus menerus. Daripada dia berat biasa sapa kalau lebat. Lepas tu 2 orang lagi awak sapa. Lepas tu kami pun pakai ambil keputusan untuk ngisi lah. Apakah kita ngisi ajak nak kat lagi, ada nak jalan nak memotong lagi, ada kerja lagi. Lepas tu dah 3 isi. Tiba-tiba sampai kata nak rehat seminggu, nak cuti seminggu pasal ada operasi. Forest buat operasi, jadi tak ada. Jadi esok pakai tak kerja. Moga hari ni hari lah. Hari tak akhir beli sawmill beli kayu. Sawmill tu beli kayu. Sebut betul mana ni sawmill. Bila sawmill tu hari ni habis beli kayu, jadi sesa 3 terik tu pakai balik rumah Cangsen lah. Saya ada singgah rumah Fikri kena Fikri sekejap. Lepas tu dia ada bagi 100 lah.
Tu dia kata pandah udai baru, dia kata ada lagi baki, tak kira dia nak kira semula. Lepas tu lah kemana tahu dah tu. Lepas tu saya pun terus balik dulu dah. Saya mau kat lu saya kejap. Lepas tu dah lebih dahulu pukul 2 tu saya balik. Kalau lepas dahulu tu dah pukul 2 tu saya balik. Lepas tu relax rumah kejap. 2:30. 2:30 baru saya mandi semaya. Lepas tu lepas mandi semaya tu kak. Dia ada main-main telefon ke khabar ngatuk dah tidur. Tertidur pula dalam pukul 3 tu lah. Bangun tak bangun pukul ni. Pukul 40 ni. 40 ni. Lepas tu terus mandi semaya asar. Lepas tu ni baru line clear nak itu. Nak video dari ni pun terpaksa buat di outdoor. Line tak clear kan. Dapur pun ada tak lapu gelap. Okey, sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Iaitu 21 hari Disember 2024 Masehi bersama dengan 19 Jamadil Akhir 1446 Hijriah. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.